Dah lambat weh. Welcome back to my channel Pipi Bulat Macam Telur. Hai, saya Melur. Hari ni Melur dekat bangunan tinggi. Alright. Tapi sebenarnya Melur akan buat konten apa bulan puasa ni, iaitu konten memasak bersama trio kicap. Kita ada Aisyah, kita ada Pika. So, kita nak tengok perangai gila, perangai tak betul, perangai tak apa-apa. Adakah mereka akan berbuka puasa sebelum waktunya? Jom kita masak bersama trio kicap. Let's go! Okay korang, kita orang dah get ready nak masak hari ni. So dekat sini ada bahan-bahan dia. Okay, bahan-bahan yang pertama. Apa ni? Brokoli. Yang ni So, kita ada lagi cili padi. chili, Kobes bolat. mushroom. Oh, okey, betul-betul Ni eh. apa? Taufu telur. Ni tahu. Tahu telur. Kat sini saya taufu. Mampus. Okay, lepas tu lagi kita ada apa? Okay, kita ada ayam bahagian dada. Ayam dada. Ini kepak. Okay. Susu, Tempura. Asam jawa. asam jawa, garam. Dan ada lagi kita beli. Boleh lagi. Wih, habis. Habis. Dah tak ada. Adalah. Adalah. Apa-apa? Jangan kan orang lasak minggu bagi pihak lain ni. Tak faham aku. Tapi kalau agak-agak kita orang nak masak apa hari ni? Hari ni kita orang nak masak ayam masak lemak dan juga sayur goreng. Siapa masak? Siapa masak? Siapa masak? Melodi. Siapa tolong? Saya tak tolong. Kau tak tolong? Tadi kita orang nak tolong kemas tau. Oh, ya ke? Kau ni. Bulan puasa ni buat banyak pahala sikit Asal sini engkau je kita orang tolong. Kau pun nak tolong kita orang boleh tak? Aku Harap ketua. Kita kena tolong masak. Tak nak kawan. Beauty tak ada. Tolong masak. Lagi kita dibiarkan lagi macam-macam perangai. Jom kita masak sekarang Masak sekarang. Jom. Let's go. Okey, hari ni Melu dah siapkan untuk masak lemak punya bahan dan juga sayur punya bahan, dan kita akan dibantu oleh yang pertama, Aisyah. Dia akan tolong saya. Aisyah nak ni, Aisyah nak tu, Aisyah nak pergi dia, Aisyah mana? Semua dia akan tolong. Dan kita punya pembantu yang kedua adalah Sis Pika. What's up? Okay, dia akan lebih macam sebab dia tuan rumah, jadi aku akan tanya macam mana periuk, mana sendok, mana pisau, mana ni, mana semua dia. Dan dia juga akan membantu judge sebab dia orang neroi, sebab kita nak masak lemak. Okay, tapi ni version melodi lah, tak tahulah sedap ke tak, tapi kita tengok approval daripada orang neroi, orang darah negori. Tengok adakah dia approve masakan hari ni. Betul babu. Jom kita tunggu. So kita tunggu apa lagi step yang seterusnya. Let's go. Woo!
buat macam aku seorang je lah masak je gini. Tapi chef betul ke? Bahan-bahan tu yang chef masak? Ini macam salah je ni. Salah ni. Salah. Siapa yang kepala chef ni pelik lah aku. Diorang judge aku macam Wait, tu tu je. chef. Kejap aku. Kucing. Okay orang, so bahan-bahan sayur untuk sayur untuk masak lemak settle. So kita nak basuh ni untuk buat potong ayam pula. Alright, sekarang ni Melu nak gaul ayam ni dengan kunyit dan juga garam. So jom. Goreng. Wow, ayam kita korang. Sayang. Kita goreng lagi. Aduh. Okay, sekarang ni saya nak masak lemak. So kita masukkan bahan-bahan yang kita dah pisah tadi ke dalam periuk. Okay? Saya akan masak ni. Ini cara melus. So kita nak masak ni semua. So kita tengok apa akan jadi lagi dekat dapur. Weh, dah lambat weh. Aku tak expect dah lambat. Sekarang dah pukul 7.10. Aku baru masak bedak tadi. Kita nak masak sayur. Masak lemak dah nak masak. Lepas tu dia dah tengah kemas buat air semua settle. Aku tak expect lambat. Sekejap aku nak settlekan semua ni. Okay, jom. Okay, sekarang ni Pika akan masak sayur. Sebab dah tak sempat. Boleh nak buka. Belum, kau kena belakang sikit belum. Okay. Saya juga aku ni. Aku takut lah. 3, 2, 1. Go. Wih, tak. Benda ni akan Hari ni dia behave. Okey, dia akan masak ni. Tak apa, tahu ni senang je nak masak. Dia tak lama pun nak masak. Tak leceh. Nanti kita masak sayur settle. Okey? Satu. Kurang aku terpaksa menggunakan Pika. Katanya aku je masak. Tapi sebabkan tak sempat, dah 7 suku, dah lagi sikit nak berbuka. Aku rasa keperlukan bantuan. Nasib baik mereka ada untuk membantu. Aisyah, seperti biasa. Dia akan cuci-cuci dan buat air. Ini paling best. Asalnya pinggan pun dah siap. Kau tengok pinggan pun dah siap. 3 orang kat sini. Aku tak sangka aku akan merosakkan plan ni. Jom kita masak. Boleh masukkan sayur. Jatuh. Okey, go. Ini masakan untuk Aisyah sebenarnya tahu. Aisyah ni vegetarian. Masak untuk Aisyah. Ya, kita masak untuk Aisyah. Kau tak masak lemak je ni. Cepat. Let's go. Masak lemak dah siap. Ini tinggal sayur. Lepas tu kita boleh prepare terus makan untuk galeri untuk berbuka. Sekejap lagi saya akan set up dekat meja berbuka. Kita orang akan buka sama-sama. Let's go. Okay. Masak lemak. Settle. Muka saya pun dah memang muka dah macam muka dah. Pembantu saya dia dah get ready nak masak. Dia ready nak makan dengan Pika pula Aisyah. Nampak? Muka kepenatan. So duduk. Silakan. Aku suka. So finally saya dah siap masak untuk diorang berdua. Kita bertiga. Saya dah siap masak. So korang enjoy lah kita orang punya moment, kita orang punya borak-borak bila time makan nanti waktu berbuka. Let's go. Korang rasa berapa korang nak bagi? Based on look dengan warna ke apa ke, korang rasa macam boleh pergi tak? You go first. I first. Selaku orang Negeri Sembilan, dan puas hati. Sebab kalau yang cantik, kau tengok tu bang. Kokek betul. Sedap. Yang ini dan boleh bagi untuk belasahkan look kalau menarik. Kalau menarik. Tahu dah dia punya rasa macam mana. Kalau menulis dengan botol tak botol ni dan cuba je lah Okey, Aisyah. Orang berak. Orang perak bagi awak lah ya kan. Awak rasa
Nampak cukup sedap ni. Cukup sedap. Terliur dah ni Ni bagi 10 per 10 boleh. Oi, belum makan lagi. Sabar. Risau kan ni? Berdasarkan Okey, berdasarkan look. Okey, dia bagi 10 per 10 guys. By look tau. Ini Sayur ni. Sayur. Bagi saya yang penggemar sayur ni. Memanglah saya nak bagi 100 je per 10. Nampak sedap benar dia. Bagi look dia. Tapi rasanya tak tahu lagi. Masak sayur pun untuk dia sebenarnya. Ya. Sayur tu untuk Aisyah sebab dia tak makan pedas. So that's why kita dah masak sayur ni untuk dia. Betul. Tapi okey lah, good combination sebab kita masak pedas, lepas tu kena ada lah something yang tak berapa pedas, sup-sup, goreng-goreng gitu supaya ada balance dalam masakan kita. Gitu. So saya pun dah berlepuh-lepuh dah sekarang ni. Kita macam nak tunggu waktu azan sebab kita nak makan. Dah tak sabar sangat nak makan. So, let's eat together guys. Bismillah. Okay korang, sekejap lagi kita akan azan. Saya akan tengok reaction Aisyah dan juga Mika bila diorang makan masakan saya. Okay? Sebab saya suka tengok reaction. Sudah? Adalah. Okay, bismillah. Okey, bacaan doa Okay, daripada Mika. Mika. Pika je doa. Bacaan doa daripada Mika. Pekat, kuah dia memang pekat. Kita ambil satu dahulu. Next kita bagi dekat Aisyah pula. Silakan. Takutnya korang reaction diorang ni. Dah macam juri dah aku ni. Sayur. Rasanya sedap lah Ambillah keluarkan sikit Aisyah. Tak ada. Dapat kan? Finally. Okay, ready? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. I want to see you guys punya reaction first before I eat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nervous weh. Ya Allah, takutnya. Ni bukan master chef tau, dia relax lah. Sedap ke? Aku nak rasa tofu kau. Ni sedap. Saya cakap aku sayur ni. Sayur. Dah weh? Kau dah? Panas. Buat mana? Dia tak suka tofu tu korang. Sebab tu dia buat muka tak sedap. Sedap lah, aku suka sebenarnya. Sedap lah tahu dia. Sedap tak? Sayur sedap. Saya sedap. Masin tak? Termasin ke tak? Okey. Tak, okey sangat. Dia rasa rangup. Rasa crunchy-crunchy. Lepas tu dengan kuah pedas dia. Sedap, masa lemak okey. Kombinasi terbaik. Aisyah, sedap tak? Oh. Okey, sedap. Asal dia tak akan pedas tu lah. Jadi dia akan macam judge. Macam bagi reaction tu macam tak tahu nak bagi reaction sedap ke tak sebab dia tak makan pedas. Sedap. Tapi Aisyah, sayur sedap kan? Sebab dia ada crunchy-crunchy. Lepas tu dengan lembut tahu dengan dia punya cendawan tu. Saya suka sayur ni. Yang paling saya suka kat sini sayur. Ada brokoli, ada cendawan, ada semua sayur yang saya suka. Sebab kau memang makan tu je. Tak apalah. Lepas ni nak bawa Aisyah, siapa nak bawa Aisyah pergi dating, kena bawa pergi makan kedai vegetarian. Makan apa dah pedas tak makan. Sedap ni sedap. Ini sedap ke? Best dia. Jom, sap. Marvelous. Nak ayo. Ayo. Air ni pun sedap weh. Air ni pun sedap. Siapa yang buat air ni kat dalam? Weh, Aisyah buat air weh. Sedap gila. Ada air okey. Macam orang tarik. Okay, RM5. Oh, RM5 tu? Tarik ni weh. Oh, faham. Kalau tahu letak ni dia. Tak tahu. Korang makan bertiga je weh. Weh, awak macam makan berlima. Nah, malu. Tahu tak masak. Terus? Tahu panas dia. Orang lagi 9, dia masak lemak dia. Dia perlukan cili tu, dia blend je. Bagi dia hancur, lepas tu dia renek ke atas api sampai dia macam kan nak kena garing. Lepas tu dia renek tanpa minyak. Betul? Lepas tu bagi dia air tu kering, masuk ke ayam. Ayam tu air goreng. Sebab dia nak serap apa tu, enakan rempah-rempah tu. Kan rempah cili tu dengan kunyit, masuk dalam ayam. Faham. Lepas tu yang paling penting dia pekat lah. Betul. Pekat macam belur ni pun sedap dah.
Kalau ada orang sembilan dia suka buka lagi. Apa? Depends. Pekat sebenarnya. Ikut kawasan lah. Kawasan. Ada orang Oh, ikut kawasan eh? Ikut dekat masing-masing orang suka jahit. Oh, aku suka pekat. Belum suka pekat. So aku boleh kahwin dengan orang negeri. Boleh. Ada tak? Macam mana? Orang negeri. Orang kat bawah. Apa nak kahwin dengan Molo? Belum dah pandai masak lemak. Yang ni kita masak lemak dekat Belum. rumah. Ben kahwin dengan orang negeri belum. Kenapa? Harta yang dimiliki perempuan. Oh, iyalah. Kamu ingat. Harta milik perempuan. Siapa orang-orang negeri yang nak kahwin dengan influencer, tak apa influencer? Datu, Aisyah kita ni Kita ni Bilis. kawan dia. bilis agaknya. Orang kena masak Kau lah. wujud ke tidak? Wujud. Orang negeri, komen lah kalau dia kat bawah. Jantai benar. Kata tak mandi lagi.